Assalamualaikum guys, bertemu kembali kita dalam channel Adi Motorano Vlog. Apa yang aku nak kongsi dengan korang hari ni, mungkin korang tak akan jumpa dekat channel lain ataupun YouTuber-YouTuber lain kongsi tentang sejarah dunia pemotoran yang inilah. Sebab apa? Seperti yang kita tahu, dalam kejohanan Malaysian Cup Prix boleh dikatakan didominasi oleh lelaki. Tetapi hari ni aku nak kongsi dengan korang adalah 5 pelumba wanita terbaik dalam kejohanan Malaysian Cup Prix. Jadi kalau kau nak tahu siapakah 5 pelumba wanita yang terbaik dalam kejohanan Malaysian Cup Prix ni, kau kena tonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan lonceng untuk notification video akan datang. Jadi sebelum apa-apa, kita tengok intro ni dulu guys. Okey guys, pelumba wanita terbaik dalam kejohanan Malaysian Cup Prix di tempat kelima iaitu Nurdini Usmah Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Nurdini. Nurdini mula berlumba secara aktif dalam kejohanan Malaysian Cup Prix pada tahun 2022, di mana ketika itu beliau masih berumur 17 tahun. Pada ketika itu Nurdini mewakili pasukan Tobaki Pink Racing Team dalam kategori Wira KBS. Nurdini adalah salah satu pelumba wanita yang pernah bersaing dalam kategori Wira KBS di dalam Malaysian Cup Prix. Nurdini pernah mengumpul mata penting dalam perlumbaan satu musim dan berhasrat menembusi kelompok 10 terbaik. Walau kini Nurdini sudah kurang tampil di media arus perdana, nama beliau terus terpahat dalam sejarah sukan pemotoran negara sebagai salah seorang pelumba wanita yang berani membawa cabaran negara untuk berlumba dan bersaing dengan pelumba-pelumba yang dikatakan dipelopori oleh pelumba lelaki. Okey guys, pelumba wanita terbaik dalam kejohanan Malaysian Cup Prix di tempat keempat iaitu Siti Fatimah Husna Muslim. Siti Fatimah Husna adalah seorang pelumba motosikal profesional wanita Malaysia dan juga jurutera terlatih yang terkenal sebagai pelumba wanita bertudung pertama di dalam arena Cup Prix. Siapa kata wanita berhijab tak boleh jadi pelumba? Pada awalnya, Fatimah Husna menjuarai kejohanan Supermoto Malaysia CKD pada tahun 2015 yang melonjakkan lagi namanya dalam sukan pemotoran Malaysia. Kemudiannya Fatimah Husna menyertai kejohanan Malaysian Cup Prix bersama pasukan Petronas Yamaha CKJ. Siapa sangka seorang jurutera wanita muslimah berjaya bersaing dengan pelumba-pelumba lelaki dalam kejohanan Malaysian Cup Prix. Okey guys, pelumba wanita terbaik dalam kejohanan Malaysian Cup Prix di tempat ketiga iaitu Siti Norhafizah Mohamad. Siti Norhafizah Mohamad ataupun lebih dikenali sebagai Fifi merupakan bekas pelumba motosikal wanita negara. Pada tahun 2016, nama Fifi melonjak naik apabila menyertai kejohanan Malaysian Cup Prix. Fifi mula menyertai kejohanan Malaysian Cup Prix sejak tahun 2011. Dalam kejohanan Malaysian Cup Prix, Fifi pernah bersaing dalam kategori Wira KBS dan kemudiannya beralih ke kategori Pro Am. Kemudiannya pasukan BH Petrol Dash Tebuan Racing menerima beliau untuk bersaing dalam kategori CP115. Ketika bersaing dalam kategori Pro Am Cup, Fifi pernah meraih 6 podium dalam satu musim. Okey guys, pelumba wanita terbaik dalam kejohanan Malaysian Cup Prix di tempat kedua iaitu Nasha Ezira Bahaudin. Nasha memulakan saingan dalam kejohanan Malaysian Cup Prix sejak tahun 2009. Beliau menjadi perintis utama yang membuka jalan bagi pelibatan pelumba wanita yang lain dalam kejohanan Malaysian Cup Prix. Nasha pernah berlumba dalam kategori Wira dan juga Pro Am. Nasha sangat sinonim dengan nombor lumba keramatnya iaitu 72 di Lita. Kini walau sudah kurang aktif sebagai pelumba, kini beliau aktif sebagai pengacara untuk acara berprestij seperti Malaysian Cup Prix dan juga Malaysia Superbike Championship ataupun MSBK. Pada masa yang sama, beliau juga sebahagian dari pasukan media untuk acara Asia Road Racing Championship ataupun ARRC. Walau tidak lagi menjadi pelumba dalam dunia pemotoran, tetap aktif dalam industri ini walaupun hanya di belakang tabir.
Okey guys, untuk pelumba wanita terbaik dalam kejohanan Malaysian Cup Prix di tempat pertama iaitu C. Siti Nur Catherine Celah ataupun lebih dikenali sebagai Nini. Nini atau lebih mesra dipanggil Kak Nini adalah pelumba wanita dalam Malaysian Cup Prix. Mula berlumba dalam kejohanan Malaysian Cup Prix sejak tahun 1990. Kak Nini boleh dikatakan sebagai pelumba veteran dari kejohanan Malaysian Cup Prix. Kak Nini pernah bersaing dengan pelumba legend lelaki yang lain seperti Wazir Abdul Hamid dan banyak lagi. Kini Kak Nini lebih aktif dalam perlumbaan kereta rally daripada perlumbaan dua roda kini ke perlumbaan empat roda yang lebih ekstrim dan juga off-road. Off-road yang lebih ekstrim. Itu sajalah untuk rider-rider yang terbaik dalam kejohanan Malaysian Cup Prix bagi kategori wanita. Okey guys, jadi itulah dia tadi 5 pelumba wanita terbaik dalam kejohanan Malaysian Cup Prix guys. Jadi korang kenal ke tak rider-rider ni? Mungkin kalau orang yang tak berapa minat nak tengok Cup Prix ni ke apa, yang saja tengok suka-suka dan tak ada nak fikir pun siapa rider yang ada, mungkin korang tak berapa kenal lah. Dalam list yang kali ni pun ada 2-3 orang tu pun aku terkejut yang dia tu sebenarnya rider Malaysian Cup Prix. Sebab apa, sebelum ni macam Cup Prix ni aku suka tengok saja. Sekarang ni baru aku lebih mengenali rider-rider yang ada lah, nama-nama rider ni daripada tim mana kan. Jadi sekarang aku lebih mendalami lah dan memahami Malaysian Cup Prix ni. Jadi ini adalah untuk konten minggu ni, iaitu 5 rider wanita ataupun 5 pelumba wanita terbaik dalam Malaysian Cup Prix. Kalau korang ada apa-apa pendapat tentang video kali ni, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Dan kalau kata korang ada apa-apa yang nak aku ceritakan untuk video akan datang, korang boleh komen juga di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe dan nyalakan butang loceng untuk notification video akan datang. Jadi itu saja untuk video hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.